maknanya waktu mengandung itu dalam suasana yang wahnan ala wahnin, berat. Ketika itulah kita memang dalam ilmu sains pun ada konsep kenan. Konsep kenan dalam Islam bagaimana pula? Memanglah konsep kenan itu diambil kira. Maknanya kan ada emosi. Kalau suaminya pergi menembak beruk, tembak ajalah, jangan cerita balik. Ada perasaan tu masuk. Dia kuat, dia punya perasaan, dia emosi. Dah anak pula lahir-lahir macam beruk pula. Itu memang kuat. Jangan dia pergi memancing. Pasal centak ikan tu dah rabib pula anaknya punya bibir gitu. Ini bukan khurafat. Kuat dia punya hubungan, telepati dia kuat. Itu sebabnya kita ada firasat, ada telepati. Macam begini, seorang isteri sedang masak di rumah, masak nasi. Tengah-tengah masak nasi, jatuh periuk. Suami tak ada di sini. Suami ada kat India. Bukan suami di India, di India. Teringat dia, suami aku jatuh agaknya. Nampak? Kuat hubungan dia tu. Kalau rajin tengok di Hindustan, rajinlah benda tu. Hamka pun tulis bukunya begitu. Nak konsep kasih itu kuat. Kasih. Macam ada perasaan, nak perasaan. Macam suami-suami duduk menung, tik dah tinggi. Kahwin lain kot suami aku ni. Ada perasaan. Link dia kuat. Memang ada perasaan. Itu sebabnya Sayyidina Uthman melihat seorang sahabat, aku tengok mata kau lain, dia kata. Tadi tengok perempuan lama ke? Betul. Ada tanda mata dia. Itu ada dia punya hubungan. Firasat dia ada. Mubasyirat dia ada. Itu. Sebabnya seorang isteri yang mengandung itu suami kena jaga sungguh. Jangan marah dia. Marah jangan. Mesti ikut apa kehendak dia. Yang halal lah. Memang ada perempuan yang mengidam makan daging babi. Memang ada. Jadi peliklah idaman dia tu. Kok idam makan idam. Tak apalah makan buah kedondong, tak masalah. Itu memang idaman dia. Itu sebabnya kita nak didik dalam perut tu. Itu sebabnya tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam apa ni, Yahudi punya. Yahudi pendidikan dia. Waktu dia mengandung, apa perempuan buat? Dia suka buat kira supaya anak dalam perut tu sharp dia punya pandangan dia. Yahudi tu. Dia tidak misal pokok. Perempuan mengandung Yahudi. Dia tidak minum arak waktu dia. Dia buat kerja-kerja yang boleh menyebabkan otaknya berjalan, biar anaknya berjalan. Baca dalam bab Yahudi punya pendidikan dia. Orang heran bagaimana Yahudi ni cerdik. Macam mana Yahudi cerdik? Adakah dia memang dalam Quran sebut Sya'bullah Mukhtar? Dia rakyat taklah yang Tuhan sayang. Cerdik ke semua? Tak, orang Yahudi jaga. Waktu itu dia tidak jadi pemarah, dia jadi tenang, dia main muzik. Dia main muzik lah. Tak salah kita ikut muzik pula. Kita nak cerita Yahudi tu. Dia main muzik, dia baca buku yang berat, dia buat hisab, dia main itu apa? Jad kan benda tu. Biar nampak sharpkan tepat, biar anak cerdik. Begitu dia. Itu orang Islam kena ikut cara itu. Memang Islam dah suruh begitu pun. Mana nak didik anak-anak dalam perut ni dah kira dah belum lahir. Yahudi dah tahu dah. Itu kita kena baca Quran waktu kita mengandung. Jangan berkelahi suami isteri. Suami pun jangan marah-marah lah. Isteri tak masak, dia penat. Kena mamak banyak, makan je lah. Kan dia. Suami pun bila isteri tu dah mengandung, bagi dia relax sikit lah, bertenang. Jangan tengok cerita kartun. Perempuan mengandung, jangan tengok Doraemon. Anak dia Doraemon lah masuk. Kan emosi tadi. Itu waktu mengandung. Dia kena tenang. Suami jangan bagi dia susah hati. Bila dia bagi susah hati, anak itu dia susah hati. Anak tu bila lahir susah budak tu. Sebab asal waktu dia mengandung tu. Itu sebab itu pendidikan dari awal tu, waktu kahwin tu bukan waktu lahir. Begitu. Itu kaedah dalam Islam awal-awal dah.
Nah, itu sebabnya kita waktu mengandung tu bersyukur taklah, kita kenuri ke sedekah tak kisahlah. Yang penting kita berdoa. Mudah-mudahan anak itu lahir selamat dan dapat anak yang saleh. Itu yang paling penting, doa tu.